Selamat Hari Rabu, Happy Wednesday. Hari ini kita sangat gembira kerana saya akan berkongsi dengan anda iaitu satu produk baru kita iaitu Forever Omega 3 Plus ya. Oh, tak nampak. Okey, sini Omega 3 Plus yang baru. Okey. Saya pasti kalian ingin tahu ya apa beza Arctic Sea yang kita telah jual selama ini dengan Omega 3 Plus ini. Okay. Di negara lain juga diberi nama yang sama itu Arctic Sea. Cuma di Malaysia disebabkan beberapa peraturan dan regulasi di Malaysia kita terpaksa menukar namanya kepada Omega 3 Plus. Akan tetapi jangan risau, formulanya tetap sama jika bagi mereka yang bertanya itu memang sama dengan yang sedang dijual di Singapura sekarang. Okay. Jadi sebelum saya bermula dengan produk baru ini, okay, so minta jasa baik kalian untuk berkongsi dan like training ini supaya lebih ramai dapat mendapat manfaat, mengetahui tentang sedikit tentang produk ini dan juga ya kalau boleh saya ingin mereka mencubai produk ini sebab produk ini memang sangat best ya. Memang Arctic Sea tu minyak ikan tu memang satu minyak asid lemak yang kita perlukan seharian ya untuk memastikan kesihatan tubuh dan kesejahteraan kesihatan kita. Okey, jom kita mulakan. Okay. So soalan saya pertama ya, saya nak tengok di komen kalian. Adakah anda mengambil jumlah omega 3 ya, asid lemak yang mencukupi? Apa itu omega 3? Sebab 3 jenis iaitu ALA, okay, EPA dengan DHA. So saya pasti ramai yang tahu, okay, EPA, DHA dari mana ya? Okay, anda boleh dapat daripada ikan berlemak, ikan laut dalaman, okay, dan ALA itu sejenis asid lemak omega 3 juga anda boleh dapati daripada walnut, flaxseed dengan chia seed. Jom kita tengokkan ini sumber omega 3 yang anda boleh dapatkan daripada makanan seharian anda semula jadi ya ke? Contohnya minyak ikan, okay, contohnya telur, salmon, di sini ada kacang dan sebagainya. Akan tetapi andakah anda memakan ya jumlah yang mencukupi? Tahukah anda ya bahawa American Heart Association mengesyorkan pengambilan harian ya sebanyak 1 gram. 1 gram itu bersamaan dengan 1000 mg omega 3 asid lemak. Dan juga mereka mengesyorkan ya pengambilan ikan, okay, sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Akan tetapi dalam kehidupan seharian kita sangat sibuk sekarang, adakah anda mendapat jumlah yang mencukupi? Cukup tak makan ikan 2-3 kali seminggu? Ada kalanya tak cukup. Kita makan tidak mencukupikan. So, kita perlu dapatkan pengambilan omega 3 tu sama ada melalui suplemen. Okay, sebab badan kita ni tak dapat nak menghasilkan omega 3. So, kita kena dapatkan daripada suplemen atau makanan. Ingat ya, sangat penting. Okay? Jom kita tengok kepentingan secara alamiah. Okay? DHA dan EPA mengapa ia penting. Jadi omega 3 lah tu. So seperti yang saya sebutkan tu tidak dapat dihasilkan oleh badan kita. Kena perlu dapatkan daripada makanan atau suplemen. Yang kedua, omega 3 khasnya di DHA ni sangat tinggi ya jumlah ya, konsentrasi dia di bahagian otak, mata, sistem saraf kita dan organ-organ yang penting. EPA ini juga sangat penting untuk kesihatan jantung. Okay, di sini saya ada kita sharekan beberapa lah kepentingan EPA dan DHA. Antaranya ialah dia penting untuk mengekalkan tahap triglycerida. Triglycerida ni sejenis lemak dalam badan ya. Kalau terlalu tinggi tu berkemungkinan mendapat serangan penyakit jantung tu lebih tinggi sebab dia akan blok saluran darah kita. Okey. Nombor 2, menyokong kesihatan otak, menyokong kesihatan jantung. Kita tahulah mata semuanya kita tahu dan untuk mengekalkan kesihatan tekanan darah yang sihat. Blood pressure, tekanan darah pun kena sihat tau. Kalau terlalu tinggi tu senang dapat stroke.
contohnya. Okay. Dan stroke ni ada apa kata kesannya, okay, yang berpanjangan dan sebagainya. So kita sangat penting untuk dapatkan omega 3 yang mencukupi ya dalam diet kita. Okay, kalau anda tak pasti tu anda boleh topkan, tambahkan suplementkan dengan omega 3 ini. Kenapa kita sangat perlukan omega 3 ya? Sebab nisbah omega 3 dan omega 6 dalam diet kita semua tak balance. Okey, tahukah anda ya, omega 3 dia jenis asid lemak ya. Okey, asid lemak yang memberikan kesan anti radang, anti inflammatory. So dia mengurangkan keradangan sel pada badan kita. Akan tetapi omega 6 pula dia mengakibatkan keradangan, pro-inflammatory. Dia mengakibatkan keradangan dalam badan kita. Justru itu terlalu banyak penyakit yang kita alami seharian atau penyakit-penyakit tu. Contohnya tekanan darah tinggi, bisalan kencing manis dan sebagainya. Okay, so tahukah anda ya, diet kini sekarang semua orang diet kini kita ambil omega 6 terlalu banyak dalam nisbah 30 kepada 1. Omega 3 tidak mencukupi. Kenapa? Kerana kita suka makanan yang bergoreng, minyak-minyak bergoreng, berminyak dan sebagainya. Tetapi kita tidak mendapatkan lemak yang bagus. Okay. So di sini saya ingin tekankan ya bahawa untuk kesejahteraan optimal wellness dan kesihatan kita tu penting untuk balance ya, omega 3 dan 6 mesti kena balancekan dia. Okey, dalam ratio yang sama 1:1. So pastikan anda mendapat artiksi yang ni, sama ada yang artiksi yang lama ataupun yang baru ini. Okey, hari ini saya akan kongsikan yang baru lah, sebab yang baru ni memang menjadi kemauan my favorite sekarang. Antaranya kenapa ya kongsikan, kerana kandungan dia. Nampak tak? Sekarang nak sharekan. Ini ialah saiz dia yang lebih kecil. So sebab saya lebih senang nak telan. Yang dulu tu susah sikit bagi saya nak telan. So yang saiz ni lebih kecil untuk memudahkan kita nak telan. Dan lagi satu, kita ada bau ikan-ikan yang ni, tetapi kerana kita ada tambah sedikit minyak limau dan limau nipis. Okay, jom kita tengok kepada kriteria penting untuk memilih suplemen minyak ikan. Okay, yang bahan utama kena perlu ada minyak ikan, salmon, calamari, cod. Kita ada tambah minyak zaitun ya untuk yang ni, juga ada minyak zaitun sama omega 9. Okay, omega 9 dan vitamin E untuk sebagai antioksidan memelihara minyak ikan tu supaya segar. Okay, tak mudah rosak. So, ramai yang tanya saya, yang omega 3 ni baru ni ada tak minyak zaitun? Yes, ada minyak zaitun. Okay, kita tahu kepentingan minyak zaitun kerana itulah apa kata keunikan minyak ikan forever, kita tambah minyak zaitun. So kita masih kekalkan minyak zaitun dalam formula ini. Cuma yang beza ni kita ada tambah minyak calamari ya. Nanti saya jelaskan kenapa kita kenapa kita ada tambah minyak calamari. Sebab ramai yang tanya minyak calamari itu sotong kan? Kata sotong tak bagus. Nanti saya akan berkongsikan. Yang next, yang paling penting dia bebas merkuri, tak ada logam berat sebab kita dapatkan minyak laut dalaman. Dan juga ikan yang lebih kecil. Ikannya ikan bilis. Ikan bilis dia ikan lebih kecil, so pendedahan terhadap logam berat pun sangat sedikit. Sangat sedikit dibanding ikan-ikan yang besar. Dia ada bau yang hanyi ya. My favorite lah tu. Dan senang ditelan, memang sangat senang ditelan. Kecil saja tengok. Dia 33 dalam 30% lebih kecil daripada yang kita ada sekarang artiksi itu. Okey, slide seterusnya. Saya akan berkongsikan tentang sotong calamari. Okey, sotong ramai tanya, bukankah sotong boleh meningkatkan tahap kolesterol badan kita? Betul ke? Kenapa you masukkan sotong ni? Padahal dia boleh
tinggalkan kolesterol badan ya. Okey, untuk pengetahuan anda, calamari ini, yang sotong ini, secara dia sangat kaya dengan sumber omega 3, khasnya DHA. Dia sangat tinggi DHA ya. Cuma, nampak tak gambar dalam ni? Oh, sedap kan sotong goreng ini. Cuma cara masakan yang kita menentukan jumlah kolesterol atau lemak. So anda boleh enjoy sotong, cuma anda jangan goreng. Buatkan dalam salad, sama ada secara steam, lebih sihat. Cara masakan tu kena lebih sihat. So anda boleh dapat manfaat omega 3 itu DHA juga. Okay, so saya ingin tegaskan di sini ya, sotong tidak akan mengakibatkan kolesterol tinggi. Okay, pertama dia kaya dengan DHA omega 3 tu, dan kedua cara masakan anda yang menentukannya. Okay, dia meningkatkan jumlah kolesterol atau lemak dalam makanan tersebut. Okay, jom kita tengok apa manfaat utamanya yang ini sama. Okay, menyokong kesihatan badan, sumber EPA dan DHA yang sangat bagus, okay, dan juga gabungan omega 3 dan 9 yang eksklusif untuk forever sahaja. Okay, so kalau anda ya dah makan minyak ikan kita tu bertahun-tahun, cuba, okay, yang ini juga sama, cuma formula formula dia lebih dipertingkatkan. Improve formula, kita meninggikan tahap DHA supaya anda mendapat manfaat DHA yang optimal. Sebab DHA ni sangat tinggi. Tadi saya ada kongsikan di bahagian mata dan otak kita. Penting kan? Sebab kita kena stay alert, otak kena cergas, mata kena bagus. Okay? Okay, so soalan yang kedua yang ramai tanya, okay, apa beza Artixi yang di Singapura yang sedang dijual sekarang dengan omega 3 plus ni? Saya akan tegaskan di sini, formula yang sama je. Okay, formula sama, cuma nama berbeza disebabkan regulasi di Malaysia kita terpaksa membuat sedikit perubahan terhadap nama dia, dan juga kita mengikut cara pelabelan, labeling. Okay, anda akan nampak juga bandingan label dia lain juga. Okay, letak ingredient facts, nutrition facts, yes. Tetapi formula yang sama. So kita bahan kandungan dia semuanya sama, cuba cara kita tulis, cara label, cara nama lainan je. Yang ketiga ni baru dan lama, apa beza yang yang baru omega 3 plus dengan lama tu? Okay, sekarang saya akan membuat sedikit apa kata memberitahu anda apa perbezaan dia, supaya anda boleh membuat pilihan sendiri sama ada yang nak gel yang lebih kecil atau yang lebih besar. So bezanya di sini, okay. Yang baru dia ada 120 biji, okay, kapsul. Yang lama 60. Okay. So yang baru tu kita ada sumber daripada salmon, cod, ikan bilis dan calamari. Yang lama tak ada calamari, yang lain sama, okay. Ratio nisbah EPA DHA baru 1:1. Sama balance, okay. Daripada EPA DHA untuk Artixi itu 32. Okay. 32 ni sangat bagus untuk mereka yang ingin menjaga kesihatan jantung. Akan tetapi kita bila buat formulation baru, kita nak juga ya untuk yang kita nak anda menjaga kesihatan jantung pada masa juga kesihatan mata dan otak tu pun terjaga. So yang baru sesuai ya untuk golongan yang inginkan kesihatan mata dan otak terjaga juga. Okay, okay, size jauh lembut, jauh lama dia panjang besar sikit. Yang baru kecil sikit dalam 30% plus minus. Okay, so mudah ditelan, yes. And then bila sendawa tu tak ada bau hangit untuk yang baru. Yang lama tu memang ada sikit ya. Kenapa? Kerana yang baru kita tambah dengan minyak limau tekan minyak ikan limau nipis. Okay, so dia beri bau yang hangit, dan juga calamari ni dia tak ada bau yang hangit sangat. Okay, and juga gelatin dia sama, kita guna dari gelatin bovine itu lembu, dan yang baru ni sebab kita dapatkan daripada calamari. So calamari ini dia memang mesra laut lah, dan sumber yang bertanggungjawab kerana calamari mempunyai jangka hayat hidup selama 450 hari. So dia
sangat cepat membiak. Okay, so senang sumber dia kekal tetap ada. Okay, so kerana sekarang ramai yang apa kata yang membeli ya, demand lah untuk omega 3 tu tinggi, so kita kena dapatkan sumber yang sentiasa ada, yang berterusan, yang continuous kita boleh dapatkan. So calamari ialah salah satu sumber yang akan berterusan ada sebab jangka masa yang pendek, jangka hayat hidup yang pendek, dan dia juga sangat senang membiak juga. Okay, so saya nak sharekan di sini siapa yang tidak sesuai ambil minyak ikan. Okay, sama ada yang lama, yang baru atau yang Singapura ni. Minyak ikan, okay, untuk semua pengetahuan anda yang mereka yang ambil ubat mencairkan darah ya, sebab kalau minyak ikan tu memang ada kesan mencairkan darah, so tak boleh double effect. Okay, tak ada masalah pendarahan, nanti darah tak dapat nak berhenti keep mengalir, okay, darah tak dapat membeku, okay. Dan juga yang mereka yang alah terhadap makanan laut, khususnya alah terhadap calamari, okay, untuk yang omega 3 ni, okay, yang baru ni sebab dia ada sotong, kalau anda alah allergic terhadap sotong tu memang tak sesuai. So anda boleh pertimbangkan yang adiksi yang sekarang tu sebab dia tak ada sotong, so sesuai diambil. Okay, sini saya akan cover cara pengambilan. Cara pengambilan untuk yang baru, actually disebabkan gel yang lebih kecil tu, saiz dia yang lebih kecil, anda perlu ambil 2 kali, sekali ganda lebih lah. So actually dia sama je. Okay, so 2 soft gel 3 kali sehari selepas makan. Okay, untuk general health maintenance ya. Okay, so 1 botol tu boleh tahan 20 hari. So untuk 3 botol boleh tahan 2 bulan. So kalau nak beli tu sekaligus lah beli 3 botol. Boleh makan cukup untuk 2 bulan. Sama je dengan Artixi yang lama tu. Okay, 1 soft gel 3 kali. So 1 botol 20 hari, 3 botol 20 bulan. Actually dia double lah. Yang baru tu 120 soft gel, yang baru 120, yang lama 60. So actually 1 biji lama bersamaan dengan 2 biji baru, macam tu. So kalau anda sedang mengambil 3 biji yang lama tu, anda perlu ambil times 2 lah, darab dengan 2, 6 biji yang baru. So ini cara pengambilannya untuk mereka yang ingin menjaga kesihatan badan, okay, dan sebab yang ingin menjaga kesihatan tahap kolesterol, tahap tekanan darah yang normal, yang sihat, ini dosage. Dan tetapi kalau anda ada masalah kesihatan yang lain, boleh dapatkan nasihat dengan saya terlebih dahulu sebab mungkin anda perlukan dos yang lebih tinggi. Okay, so sampai di sini sahaja perkongsian saya hari ini. Saya berharap anda mendapat semua maklumat yang anda inginkan untuk membeli atau untuk tahu tentang minyak ikan omega 3 plus ini. Okay, so saya berharap anda semua mendapat maklumat yang anda inginkan. Kalau anda ada sebarang persoalan yang anda ingin tahu lebih atau ketahui lebih banyak tentang omega 3 tu, welcome untuk WhatsApp saya, okay, di nombor telefon nutritionist 011-1663-1978 atau call saya di office. Okay, saya sedia membantu anda and diharap anda dapat mengambil peluang untuk menikmati promosi produk baru ini, iaitu beli 12 free 1 botol. Memang sangat berbaloi ya, sebab harga sama je dengan yang lama. Okay, harga yang sama, anda mendapat lebih banyak manfaat je yang saya telah sharekan tadi. So ambil peluang untuk menikmati promosi 12 free 1, sebab promosi ini berakhir sehingga akhir bulan atau sah sementara stok masih ada. Okay, so terima kasih kerana sudi bersama dengan saya hari ini. So berharap berjumpa dengan anda di masa depan. Okay, thank you. Kekal selamat, jaga diri dan bye.